Suami bekerja. Ni dah jawab dah. Saya kadang-kadang ada orang duk main pejabat kan, duk main tanya, tak apalah, tanya bagi ya. Dah tanya mufti kan. Tak boleh kerja. Isteri kerja. Dia kata saya tak kerja, isteri saya duk kerja kan. Ini saya dah jawab. Sebenarnya isteri bukan tanggungjawab dia kerja. Tanggungjawab suami untuk kerja. Dia kata dia penggaji banyak. Tak, tanggungjawab suami untuk kerja. Suami kena bekerja. Dan kita kena buang budaya ni dalam masyarakat kita. Kadang-kadang dia jadi macam, minta maaf lah kan, kadang-kadang setengah orang, termasuklah kadang-kadang orang politik ke apa, dia pun suka kalau orang awam ni bergantung dengan pihak atasan. Sehingga mereka rasa bila-bila dia pun nak perintahkan apa pun boleh. Dan kita tak ada pride. Setengah orang kita tengok, mai dia komplain. Dia kata pasal Puan Maib tak bagi bantuan kat saya. Kita tengok badan dia sihat. Rokok boleh hisap, tangan boleh angkat. Saya nak beli beras pun tak ada ni. Ini dah darurat nak beli rokok. Darurat dia rokok wajib makan. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata la'an ya'khudha ahadukum bijuzmatil hatab atau la'an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bijuzmatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffullahu biha wajahu khairul lahu min an yas'alan nas u'tuhu aw mana'uhu. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata jika satu orang kamu pergi ambil tali, pergi masuk hutan cari kayu, ikat kayu letak atas belakang dia, kemudian pergi jual kayu tu, dengan itu maka Allah menutup, yakuffallahu biha wajahu, Allah Ta'ala dengan itu tutup mukanya, jaga maruah dia, khairul lahu min an yas'alan nas, lebih baik daripada dia duduk minta kat orang. Ini soal maruah. Jangan suka minta. Kita sihat, walaupun orang kata hang kerja apa, bukan hina, tapi orang kerja apa, kerja guard. Tak ada aib apa kerja guard maknanya. Kerja guard, hang kerja apa? Aku tak kerja langsung. Lebih mulia. Lebih mulia. Dan ini kita kena tanam. Islam bukan soal mai semayangnya. Umar bin Khattab tengok orang duduk masjid kemudian tak pergi buat kerja apa, dia marah. As-sama la yamtur bizahab, langit tak menurunkan hujan emas. Kena pergi kerja. Buatlah apa-apa pun, tak kisahlah. Dia berniaga ke, dia berniaga online ke, dia berniaga apa pun tak apa. Suami bukan wajib bekerja, suami wajib memberi nafkah kepada isteri. Kalaupun dia tak kerja, dia kena bagi nafkah. Ada juga suami tak kerja, dia kata nak kerja apa, aku duduk 10 juta dalam bank kau. Dia tak kerja, duduk di rumah duduk main game. Ini pun tak elok ke, satu hal ke. Budak-budak kalau main game ni kita macam boleh faham. Pi seorang orang dewasa, umur dah 50 tahun, dia kata ni ada, tak ada, dia duduk ada main game kat atas tu. Kita pening fikir, 6 hari fikir tak habis, 40 tahun duduk main game ni. Main game apa kan, apa main apa, duk pening sembang aku lah tak ada. Kita heran kok mana lah, tak rasa ke dia dah baligh. Tolonglah. Ni kadang-kadang sampai tua duk main game. Manusia ni hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, sehingga apabila dia sampai umur matang dan sampai 40 tahun, sekurang-kurangnya teruk-teruk pun bila sampai 40 tahun tu, dia mula atok tengok ilmu dia, pengetahuan dia, apa yang telah dia buat dalam dunia ni.
Disiplin hidup. Ni orang lelaki, orang perempuan sama, kita semua kena disiplin hidup. Tentu benda hari ni apa aku nak buat? Bangkit awal-awal pergi sembahyang subuh. Setengah orang bangkit, Allah. Tak ada kot hari manusia ni yang tengok ni ramai ni kan, merata. Kenapa betul lah hal ni? Kita kira bangkit pagi sembahyang subuh, kita dah minta doa, ya Allah hari ni bagi Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatah. Ya Allah, aku minta kebaikan hari ini, pembukaannya, keberkatannya, pertolongannya, keberkatannya. Wa a'udzubika min syarri ma fihi wa min syarri ma ba'dah. Aku minta jauh daripada kejahatan padanya dan kejahatan lepas padanya. Pagi-pagi azam dah minta kat Tuhan. Duduk, ingat doa. Banyak kerja nak buat, tak mampu kita, la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya dan upaya, minta bergantung kepada Allah Taala supaya Tuhan tolong kita kerja hari ini. Seorang tak ada apa, tak bangkit dia. Nak kata pergi kerja pun berhasil pun tak. Habis sangat. Budaya kedai kopi ni pun satu hal lah. Kalau cuti-cuti tak apalah, pergi makan dengan family ke apa. Duduk kedai kopi, dia ceramah pandai kedai kopi. Mengaji tak? Dia kata mereka duk mengajar. Aku tak setuju, aku tak pernah dengar hadis tu. Dia lebih daripada Ibn Hajar lagi. Ini semua budaya buruk, tidak berilmu, cakap lebih, sombong kadang-kadang. Cerita satu dunia dia tahu, tapi dia tak boleh buat apa pun tengok. Kita kena ubah. Sebab tu Nabi SAW ajak supaya orang ni jangan cakap lebih pada yang perlu. Orang ni kadang-kadang dia mai jumpa kita kan. Tak apalah, bukan tak tuan-tuan tak mai jumpa saya ada masalah pula. Takut pergi mufti tok ceng aku pula. Dia cakap lebih pada perlu. Kita ni bila dengar orang cakap, kita mula-mula ayat 3 pertama mungkin kita tak tahu. Masuk ayat ke-6, kita mula tahulah. Kan? Dia akan kontradik ayat dia sendiri. Saya ni begini, hak ujung kontradik balik hak awal. Kan? Sebab itu maka sebab Nabi SAW suruh kita bekerja, dan mudah-mudahan kita semua bekerja dan itu lebih baik lagi.